Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Maksud jika kau syukur atas nikmat diberikan, aku tambah lagi nikmat. Namun jika kau kufur, maka rasakanlah azab yang pedih. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Selamat malam tuan-puan, ibu dan ayah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik. Apa hari kita hari ini? Macam mana status hari kita hari ini? Okey ke tuan-puan sepanjang hari ini? Ataupun ada ujian hari ini tuan-puan? Ataupun hari ini tak sihat? Ataupun ada beberapa kekangan, busy betul hari ini tuan-puan? Mungkin masing-masing ada rencah kehidupan masing-masing. Bila kita berkumpul, maka kita tahulah masing-masing punya kehidupan sangatlah berbeza tuan-puan. Akan tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan buat kita. InsyaAllah segala ujian, segala kesibukan, segala apa yang sedang kita lalui, ataupun hari kita hari ini hari yang baik, hari yang cemerlang, hari yang gemilang, semuanya adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak nak layan saja, nak tak nak kita banyaklah bersyukur kepada Allah Taala kerana banyak nikmat yang Allah Taala bagi berbanding daripada ujian. Kadang-kadang kita nampak ujian lebih banyak, sedangkan nikmat lebih banyak pada ujian tuan-puan. Biasalah manusia ni dia lupa nikmat kadang-kadang tuan-puan. Banyak keluh kesah sebenarnya tuan-puan kan. Jadi tuan-puan dan ayah, kita nak sambung pengajian kita pada malam ini tuan-puan dan dalam episod yang seterusnya dalam kelas yang tak asing lagi dalam kehidupan kita, kelas mengaji pelan-pelan, hashtag percaya proses, hashtag masuk sekali terus jatuh hati, hashtag baca Quran like a pro tuan-puan dan ayah, baca Quran ikut lahjah Arab, kelas mengaji pelan-pelan. Hari ini episod yang ke-1262 tuan-puan di dalam suratul Kahfi. Semalam kita baru memulakan episod baru kita tuan-puan dan ayah. Baru saja memulakan semalam. Betul tuan-puan? Maka hari ini tuan-puan, ibu dan ayah, kita nak sambung pada episod kita seterusnya pada musim yang baru, musim ke-16 tuan-puan ibu dan ayah. Jom tuan-puan, hari ini masih lagi baru musim 17 tapi you bila tak musim 16 sebab surah Fatihah tak masuk sekali ke sini. Okay. Jadi kita kira lah musim 16 tuan-puan ibu dan ayah. Jadi tuan-puan, ayuh tuan-puan ibu dan ayah, kita masih lagi dalam mood baru, mood musim baru. Kita sharekan pengajian kita sama-sama. Kita tap like tuan-puan ibu dan ayah. Kita sebarkan pengajian kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita pada hari ini tuan-puan. Ayuh tuan-puan, kita pergi pada rutin kita tuan-puan. Yang pertama waktu saya share dia like tuan-puan dan ayah, masih lagi 1000 share diperlukan sebab kita baru saja mula musim baru. Boleh tuan-puan? 1000 share diperlukan. Semalam Alhamdulillah 1.3 share dan 1.3 mata yang mengikuti pengajian kita, termasuk di muka buku hampir 2000 yang menonton tuan-puan. Terima kasih banyak-banyak pada episod pertama musim baru kita. So hari ini kita nak mengekalkan momentum tuan-puan ibu dan ayah. Boleh 500 share at least tuan-puan ibu dan ayah untuk kita hantarkan pada grup yang biasa kita hantarkan tuan-puan. Hantar je lah tuan-puan. InsyaAllah mungkin ada yang lekat dekat kelas ini tuan-puan. Okay, kedua, jika nak menaja pengajian tuan-puan, kami buka untuk tuan-puan menaja melalui star ataupun gift ataupun secara bulanan untuk membantu kami, support kami untuk meneruskan kos operasi di Nak Pandai Mengaji yang semakin tinggi tuan-puan, kerana ahli pasukan kita yang semakin besar, menghampiri 100 orang. Ketiga, amalkan TPT tarik nafas, perut kembung tegak badan tuan-puan. Ready 1, 2, 3. Untuk menjana pernafasan yang panjang, nafas yang lebih baik. Ready tuan-puan, sekali lagi. Sekali lagi. Yang keempat, suara keluar daripada perut untuk dapatkan bacaan yang lebih baik, lebih mantap.
dan tidak terlalu nyaring bacaan kita, insya-Allah bacaan yang betul akan sedap, bacaan yang sedap belum tentu lagi betul. Yang kelima, senaman mulut yang terbagi pada 3 poin tuan-puan. Yang pertama, jom kita buat sama-sama. Yang kedua tuan-puan, kita buat humming sama-sama tuan-puan. Baik. Seterusnya tuan-puan, kita buat ini tuan-puan. Untuk apa tu? Untuk meringankan suara kita tuan-puan. Itu persiapan. Barulah tonan suara kita bila mengaji itu lebih ringan, lebih cemerlang tuan-puan. Ingat, sebelum nak mengaji tak ada kan persiapan ni. Macam orang menyanyi juga tuan-puan, ada persiapan dia sebelum dia menyanyi. Sama kat kita, setiap kali sebelum kelas, itulah persiapan kita tuan-puan. Siapa first time tekan button follow tuan-puan dan ayah. Kelas selamat datang ke kelas mengaji pelan-pelan. Bantu saya tuan-puan, saya hari ini masih mencari 1000 share tuan-puan dan ayah. Dan juga 100,000 likes tuan-puan di kedua platform kita tuan-puan. Jom, boleh? Baik. Di muka buku kita sikit lagi nak menghampiri kembali 500 yang mengikuti pengajian kita. Boleh tuan-puan dan ayah? Alright, ready tuan-puan? Pada suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin tuan-puan. Ayo tuan-puan dan ayah, jom kita mulakan pengajian kita bersama-sama. Beri tuan-puan fokus pada bacaan kita tuan-puan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey tuan-puan, jom kita mulakan bersama-sama. Semalam tuan-puan ibu dan ayah, kita baca satu ayat je. Semalam kita baca satu ayat sahaja tuan-puan. So hari ni tuan-puan ibu dan ayah, kita nak fokuskan pada ayat kedua. Cuma ayat kedua ni dia panjang. Kalau sempat saya habiskan ayat kedua, tapi kelas kita tuan-puan pada yang baru masuk, selamat datang. Dan lupa tekan button follow, boleh bantu saya mencari 1000 share pada malam ni tuan-puan. Tuan-puan ibu dan ayah, kelas saya memang tak tekan betul-betul. Saya tak pergi laju. Saya tekan betul-betul. Terbaliklah tuan-puan. Jadi setiap ayat saya akan tekankan. Dari segi sebutan saya tak akan lepaskan tuan-puan dan ayah. Itu kelas. Sebab tu nama kelas kita ni mengaji pelan-pelan. Memang pelan-pelan. So tuan-puan kalau nak cari kesempurnaan dalam bacaan Quran, dalam huruf, dalam sifat, dalam tajwid, kelas ni sangat sesuai. Tapi pada tuan-puan yang nak laju-laju, kelas ni tak sesuai. Kalau nak baca saja tuan-puan, ikut kelas saya besok lepas subuh tuan-puan, pukul 7 pagi. Yang tu kita baca saja tuan-puan. Okey? Ready tuan-puan dan ayah? Jom kita pergi buat ulang kaji ayat yang pertama tuan-puan. Ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay, bismillah dah cerita semalam tuan-puan. Fokus.
Bismillahirrahmanirrahim. Ingat apa saya cakap semalam? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirrahma. Raham bawah turunkan. Hirrahma. Rahma. Rahmanirrahim. Dapat? Ikut saya sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Tu dah cerita semalam tuan-tuan. Okey, ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Boleh? Sekali lagi. Tarik nafas, perut kembung, tegak badan. Fokus pada bacaan tuan Budan Ayang. Ready? Okay. Tadi lupa suruh tarik nafas. Okay, ready? 1, 2, 3, tarik. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dapat? Boleh tuan-tuan? Okay. You Ustaz? Meja produk, bukan meja produk. Meja yang dekat apa ni, meja yang letak makanan tu. Lepas tu ni TV Ustaz. TV dengan satu meja kat dalam ni. Dan ni sebelah ni. Meja guru tu, Okey. Okey, tak apa. Suara sabu tuan-tuan. Cuba teka suara sabu. Okey tuan-tuan, fokus. Ready? So sekarang baru kita masuk ayat kedua tuan-tuan dan ayah. Jom tuan-tuan, bantu saya share tuan-tuan. Saya cari 1000 share malam ni. Boleh? Hari ni tak lama. Isnin selalunya tak lama. Sampai 9.45 dia tuan-tuan. Saya minta masa tuan-tuan kejap dia tuan-tuan. Duduk dengan saya. Okay, ready? Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Qaf situ. Muka surat 293. First time tuan-puan dan ayah kita kat muka surat 293. Hari ni baru episod 2. Surah Amalan, surah istimewa, surah Al-Kahfi tuan-puan. Kita nak belajar mengaji pelan-pelan surah Amalan. Paling best musim ni tuan-puan. Sepanjang kita bersiaran sejak 5 tahun dahulu. Ready? Okay, tuan-puan, pada ayat ni tuan-puan memang kita elok waqaf dekat yubashshiral mu'minin. Kalau tuan-tuan pakai Quran yang sama dengan saya, tuan-tuan, nampakkan Quran dan tajwid nampak dekat iklan atas ni, tuan-tuan kan? Ni, tuan-tuan. So, wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Qaf situ. Ambil balik sini. يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Boleh? Alright, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Apa-apa huruf yang nipis baris di atas untuk menjaga bacaan kita daripada bunyi Melayu ke bunyi Arab, raham bawah kita turunkan. Tu, situ. Sini. Okey. Dapat tuan-tuan? Sin kecil macam mana? Sin kecil saya cerita semalam tuan-tuan. Bila tuan-tuan jumpa ni, kalau kat hujung ayat, maka kita tak baca dah. Kita tak baca dah saktah. Melainkan kalau kita nak sambung ayat yang bawah. Tadi kalau duduk kat hujung ayat, sana tak ada. Okey. Dapat Right. Boleh So tuan-tuan. Ada tetamu dekat office. Tuan-tuan. Orang pasang alas meja tuan-tuan untuk pengajian di Dewan MPM. Terima kasih tuan-tuan saya ucapkan pada penaja-penaja yang menaja penambahbaikan Dewan MPM tuan-tuan. Setiap hari Dewan kita dipenuhi oleh pelajar-pelajar Al-Quran. Jadi kita hari ni buat decoration sikit lah bagi pelajar-pelajar dapat nikmat belajar yang lebih baik tuan-tuan. Terima kasih pada para penyumbang tuan-tuan dan ayah. Baik. Sambung sini Maka tuan-tuan saya dah sebut dah tuan-tuan. Ini nama dia saktah. Saya dah cerita semalam, saktah. Maka tuan-tuan kalau duduk di hujung saktah ni dia tak dibaca. Kita tak gunakan sin ni tuan-tuan. Tak praktikkan dia.
Kita akan praktikkan dia apabila kita nak sambung dengan ayat seterusnya. Dapat tuan-puan? Itu kaedah dia tuan-puan maka kita waqaf dia macam biasa. Boleh? Okey, itu soalan. Tapi pada kadang ni nama dia saktah tuan-puan. Saktah. Dia right. Qayyiman qayyima buka mulut. Qayyima qayyima tuan-puan. Bila tuan-tuan jumpa sabdu macam ini, dia mesti ada dorongan bunyi tau. Ingat tak saya sebut nama dia apa? Nama dia adalah an-nabar tuan-puan. Nama dia an-nabar ataupun an-nabru. Dorongan suara. Selalunya kalau ya yang bersabdu, kita kena buat dorongan suara. Maksudnya menekan sedikit tekanan itu. Qayyi. Kalau kita tak buat dorongan suara, qayyima, dia tak jadi. Dia mesti ada dorongan suara. Cuma tuan-puan, sebagai dia tuan-puan pada bermasuk terutamanya, apa-apa huruf yang tebal bari di atas, buka mulut, jangan muncung. Jadi qaf kalau bari atas bunyi dia qa. Nampak? Qa. Tak payah qa, tak payah. Dia qa. Nampak? Yang main peranan adalah di dalam mulut, iaitu lidah kita. Jadi kalau huruf qaf duduknya di pangkal kerongkong. Tengok nota tu Bapak dan Ayah. Siapa nak dapatkan nota, sekejap saya buka kuning. Penting nota ni kalau tuan-tuan nak ikut kelas saya tu. Pasal first time tu Bapak dan Ayah, tekan button hi pula. Tulis hi kat komen. Kelas saya lepas isyak tuan-tuan ibu dan ayah. Baik. Maka tuan-tuan ibu dan ayah, kita tahu dah. Huruf qaf makhraj ni tuan-tuan duduknya di pangkal kerongkong. Di pangkal kerongkong. Masya-Allah. Ini idola saya ni, masya-Allah tabarakallah. Sahabat walaupun belum berjumpa lagi, Ustaz Arif Jamil, barakallahu fiik Ustaz. Okey, seorang guru yang sangat baik, masya-Allah, dari segi kontennya, masya-Allah, walaupun belum bertemu. Barakallahu fiik. Berkatlah kita ni tuan-tuan ibu dan ayah. Mungkin tuan-tuan selalu tengok konten Ustaz Arif Jamil kan. Baik tuan-tuan, cuma saya nak beritahu, balik pada kelas kita tuan-tuan, pada qaf tuan-tuan ibu dan ayah, okey, maka dia duduk pangkal kerongkong. Di luar mulutnya buka. Qa. Khalas. Qa. Okey, siapa yang baru masuk dan kelas ini tuan-tuan, kalau huruf tebal, bari atas tak payah muncung. Cuba untuk tak payah muncung. Qa. Nanti akan dapat. Carilah cakap saya. Okey, maka qayyi. Nampak ada sabdu. Dia ada menekan sedikit. Itu dipanggil an-nabar tuan-tuan. Dorongan suara. Macam kita baca iya. Qayyiman liyun. Qayyima. Nampak tak tuan-tuan? Qayyima. Bukan ma. Okey. Nampak tak di bentang kanan? Ikut saya. Qayyiman li. Okey, mim. Bukan ma. Ma. Huruf nipis bari atas, rahang bawah turunkan. Ma. Qayyiman li. So tanwin. Kita tahu dah, jumpa tanwin mesti kita tahu ni mesti dengung ni, tapi tengok dulu. Lihat dulu tuan-puan. Mesti tengok sebelah dia. Huruf lam. Maka hukumnya apa? Dia tidak termasuk dalam idgham yang perlu kita dengungkan. Dia hanya masuk. Tu situ. Okey. Dia perlu masuk. Qayyiman li. Qayyiman liyun. Qayyiman li. Nampak? Idgham bila gunnah. Bila jumpa lam dengan ra tadi tuan-puan dan ayah, dia dibaca dengan ni tuan-puan. Lam dengan ra. Okey, bila jumpa dia, kita tahu dah tuan-puan, tak payah kita dengungkan dia. Dia just masuk saja. Sebab tu saya panggil nama dia masuk tak dengung tuan-puan dan ayah. Dapat? Masuk tak ada dengung. Maka lam dan ra. Maka bunyi dia qayyiman liyun. Okey, mali dah dapat, tak payah dengung. Dan tuan-tuan bila jumpa idgham bila gunnah ni tuan-tuan, dia sambung saja bunyi dia, tak perlu kita ambil masa. Mali tak payah. Kadang-kadang saya tengok orang, kenapa dia tiba dia baca dengan qayyiman li. Idgham bila gunnah tak perlu kita tekan macam gitu tuan-puan Sambil lalu je. Qayyiman liyunzira. Qayyiman liyu.
Yang baris depan you. Tapi nun kosong lagi. Sama tuan-puan. Maka tuan-puan dan ayah, nun kosong jumpa dengan zal. Dia tahu dah. Yang ini, dia jumpa huruf zal. Kena tengok. Tadi jumpa lam. Maka dia dipanggil dengung. Masuk tanpa dengung. Sekarang ni nun kosong. Bila nun kosong, apabila bertemu dengan zal, maka dia masuk. Masuk ke tuan-puan? Tak. Dia tak masuk. Dia tak termasuk dah hukum idgham. Dia adalah ikhfa hakiki. Dia perlu disamarkan bunyi apabila kita jumpa huruf zal. Selepas nun kosong ataupun tanwin. Dapat? Maka qayyiman Ustaz, kenapa macam tu pula bunyinya? Bukan muncungkan ke? Tuan-puan. Okey. Ini nama dia ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki tuan-puan, kita panggil dengung samar. Apabila dia bertemu dengan 15 huruf ni tuan-puan. Apabila dia bertemu dengan 15 huruf ni tuan-puan. Kat nota kita tuan-puan. Siapa nota buka nota tuan-puan. Sekejap lagi saya buka. Siapa yang nak beli nota ni. Siapa yang serius nak masuk kelas saya tuan-puan. Kelas saya lepas isyak tiap hari. Sabtu cuti. Hari Khamis baca Yasin. Lain hari ada. Huruf nipis sengih Ustaz. Ya. Bila jumpa dengan huruf nipis. Huruf kat sini saya kata. Huruf warna hitam. Maka tuan-puan dan ayah. Dia dengung sambil senyum. Sebab tu. Saya baca tadi, huruf zal ni nipis ke, huruf tebal ke huruf nipis? Huruf ni nipis. Maka tuan-tuan apa perlu kita buat? Kita perlu baca dia dengung sambil senyum. Sebab huruf zal termasuk dalam 10 huruf yang nipis di dalam ikhfa hakiki. Total huruf dalam ikhfa hakiki ni 15. Nak hafal ke Ustaz? Tak payah hafal. Tu masuk kelas saya tuan-tuan lama-lama tuan-tuan tahu dah. Maka bila dengung kat sini tuan-tuan, ni satu kesilapan kadang-kadang orang buat. Qayyiman li nampak? Dengung sambil senyum. Itu keadaan yang betul. Maka mulut kita lebarkan tuan-tuan dan ayah. Qayyiman liyunzira ba'san syah. Boleh? Jangan lebar kan tuan-tuan. Qayyiman liyunzira. Ustaz? Okey tak Ustaz? Sekali-sekali. Semua sekali. Semua meja dekat situ. Yang ada kat situ, yang berlipat tu pun sekali. Ustaz pasang je. Ada orang ke? Ada kelas. Oh iya ke? Tanya dia berapa lama lagi? Tanya Ustazah. Ustazah kan? Dia tanya. Sama tuan-tuan ni. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, dapat tuan-tuan? Ni panggil dengung sambil senyum. Ramai baca dekat sini dia baca qayyiman liyunzira. Tak? Liyunzira. Kalau tuan-tuan muncung, nanti jadi qayyiman liyunzira. Zi bunyi dia. Bukan zi. Dia macam Allah lah bunyi dia. Ini huruf zal. Jadi semua huruf baris di bawah, rahang bawah kita turun. Zi. Sebab tu penting untuk kita lebarkan mulut kat sini. Qayyiman liyunzira. Qayyiman liyunzira. Zira. Dapat? Boleh tuan-tuan? Faham? Faham? Qayyiman liyunzira. Zira ba. Baris atas hamzah sukun. Ba san sya. Dapat? Tanwin. Ba san sya. Okey. Ya betul. Kalau kita muncung jadi Allah pula, itu beza zal dengan Allah. Okey, dapat. Okey, satu lagi. Kita jumpa lagi dengung tuan-tuan. Banyak dengung ni. Tadi ini dengung ni masuk tanpa dengung. Sini dengung samar. Sini dengung samar lagi sebab tanwin bertemu dengan shin. Samalah keadaan dia macam nun kosong jumpa dengan zal, dan shin ini pun huruf nipis. Tengok tuan-tuan. Betul tak huruf shin, huruf nipis? Betul. Warna merah. Maka tuan-tuan, bila warna merah, tuan-tuan bacakan dia. Huruf shin ni kadang-kadang orang ingat shin ni huruf tebal. Tak. Shin ni huruf nipis. Bunyi dia je macam ada macam tebal bunyi. Tak.
Sebab dia ada sifat yang kita panggil, nama dia sifat at-tafashi, tuan-tuan. Sifat at-tafashi. Tuan-tuan at-tafashi. Boleh tuan-tuan? Mana tadi? At-tafani. Yang berlaku hanya pada huruf shin. Berhamburan bunyi dia. Macam suruh orang senyap. Shh. 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 Dapat? Jadi kat sini tuan-tuan, kita gunakan kaedah yang sama, iaitu dengung sambil senyum, iaitu DSS tuan-tuan. Lama tak guna. Saya letaklah sikit awal-awal ni tuan-tuan. Faham? Maka kat sini dengung sambil senyum, di sini pun dengung sambil senyum. Okay? Qayyiman liyundhira ba'san syadidan ba'san. Pasal? Dengung sambil senyum. Ba'san syadid. Bukan sya. Sebab tu shin, huruf nipis baris atas, rahang bawah turun. Baru betul bunyi dia sya. Bukan sya. Sebab tuan-tuan, boleh? Ba'san syadidam. Syadidam. Dapat? Di dua harakat. Dammi. Jumpa lagi dengung. Jumpa lagi tanwin tuan-tuan. So sekarang tanwin jumpa dengan mim. Jadi tanwin dengan mim dengung samar ke? Sama ke macam liun dengan baksa ni? Tak sama. Sebab bila bertemu dengan mim, mim bukan sebahagian daripada 15 huruf ni. Mim ini adalah sebahagian daripada huruf idgham ma'al gunnah ataupun dengung masuk. Jadi apabila bertemu dengan 4 huruf ni, ya, waw, mim, nun, maka kita masuk ke dalam keempat-empat huruf ini dan sambil kita dengungkan dia. Maka jumpa dengan mim tadi, masuk dan dengungkan. Kalau kita tak tahu hukum, tuan-tuan, hukum yang ni kan, kalau kita tak tahu hukum, kita pun akan baca dengan betul. Hukum ni saya yakin tak ramai yang salah. Sebab apa? Sebab nak baca macam mana lagi selain daripada kita akan baca mim tu dengan dengung. Kalau ni iyalah tuan-tuan. Ini ialah kita tak tahu hukum dia. Ini pun ramailah tak tahu kadang-kadang hukum ni. Dia main jalan je. Qayyiman dia didengungkan. Ramai baca gitu tuan-tuan. Tapi yang ni insya-Allah kita tak salah. Walaupun kita tak terti pun tajwid. Kita tahu baca Quran je, tajwid tak reti. Betul tak tuan-tuan? Sebelum ni tuan-tuan jaranglah tak reti baca yang ni kan. Maka syadidammi. Dengung masuk tuan-tuan. Faham? Dan jom tuan-tuan, siapa first time, say hi kat komen tuan-tuan. Anda beruntung sebab hari ini baru masuk episod yang kedua, musim baru Kelas Mengaji Pelan-Pelan, Surah Al-Kahfi. Best tuan-tuan budaya. Saya tekan button follow pada yang baru masuk itu tuan dan ayah. Saya mencari 1000 share tuan-tuan dan ayah. Sampai 9.45 sampai 9.50 dia tuan-tuan. Boleh? Baik. So dapat tuan-tuan. Maka bila kita baca syadidammi, dapat? Dengung masuk tuan-tuan. Ada tak dapatkan nota ni tuan-tuan? Kalau ada, sekejap lagi saya buka beg kuning. Baik. Ataupun dekat muka-muka saya tekan button kat bawah tu. Okey. Sekarang jumpa satu lagi dengung Ustaz. Nanti lu tak semestinya dengung. Kalau jumpa nun kosong atau tanwin ni, tengok sebelah dulu. Apa tuan-tuan? Jumpa lam. So jumpa lam, cuba pusing balik. Tengok balik yang sebelum. Ni? Sama tak macam yang ini? Sama. Sebab apa? Sebab kat sini tanwin, kat sini nun kosong. Dia tak nun kosong, dia tanwin tuan-tuan. Nak tahu Ustaz? Sekejap lagi saya buka beg kuning tuan-tuan. Sekejap Baik tuan-tuan. Okey, dapat. Okey, so tuan-tuan, maka qayyiman liyundhira. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun. Tuan-tuan, dia jumpa dengan lam. Sama jumpa dengan lam. Jadi dia tak dengung. Sebab apa jumpa dengan dua huruf ni tuan-tuan, kita masuk tak dengung. Nama dia idgham bila gunnah. Masuk tapi tak dengung. Senang tuan-tuan. Masuk tak dengung. Dapat? Jadi bunyi dia macam nak baca Ustaz? Macam baca qayyimali. Samalah. Milladun. Dapat? Inilah dia. Milladunhu. Nun sukun. Jelaskan nun.
من لدنه ويبشر من لدنه هو يبشر. Dapat? Huwa, bukan wa. Huwa. Dengan wa. Wa. Rahan bawah turun. Wa. Wa yubashshira. Itu mana? Okey, kurang minum air. Dia nampak macam berdarah sikit bawah apa dekat bawah ni tuan. Okey. Okey. Baik. Tuan. So, masuk balik. Min ladunhu wa yubashi. Bukan bashi. Ba. Wa yu ba. Shi. Shin. Sabdu. Wa yubashi. Ikut. Wa yubashira. Wa yubashiral mu'minin. Dapat? Wa yubashiral ral. Alif qamariyah. Baca lam sukun. Mu. Hamzah sukun. Saya banyak kali bagi tahu bila jumpa bacaan hamzah sukun macam mukmini, macam ba'san ni, jangan beratkan hamzah tu. Kalau tuan-tuan beratkan hamzah, dia boleh jadi pergi dekat ain dia bunyi dia. Mukmini bukan mu. Dia mu, M-U-K, mu. Jelaskan bunyi hamzah tu. Kalau tuan-tuan baca mukmini, dia dah hampir-hampir ke huruf ain tau. Sebab hamzah dekat sini, makhraj dia, huruf dia keluar kat sini. Ain dekat atas dia. Maka kalau terlebih sikit, dia boleh pergi ke ain. Kalau tuan-tuan baca mu'mini, dah tak tahu bunyi dia hamzah ke ain. Ni ramai orang baca. Orang kita tu, ramai orang kita tu baca gitu. Wa yubashiral mu'minin. Mati situ. So bila mati situ tuan, kenapa boleh panjangkan? Sebab saya kelas sebelum nun yang perlu kita sukunkan ni, sebab kita nak waqaf, kita kena matikan nun tu. Saya kelas ada ya mat. Maka ya yang ni tuan dan ayah perlu dibaca dengan adanya ya ni, kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Nama dia man alik disukun. Tengok nota tuan. Tengok nota tuan. Faham Okey, boleh tuan dan ayah tengok nota dia tuan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Faham Okey. Okey. Dapat tuan-tuan? Boleh. Aywa. Okey. Right. Okey. Dapat. Tuan-tuan. Kat muka TikTok saya dah buka baik kuning tuan-tuan dan ayah. Okey. Baik. Tuan-tuan boleh dapatkan. Boleh tengok Quran yang kita pakai. Nota yang kita pakai tuan-tuan sama macam saya tuan-tuan. Okey. Dapat tuan-tuan dan ayah? Okey, insya-Allah. Tuan-puan siapa yang ikut kelas saya tuan-puan, saya harap tuan-tuan dapatkan kit mengaji yang sama macam saya supaya tuan-puan ada link dengan saya. Kita sejiwa sejiwa tuan-puan. Berbaloi insya-Allah tuan-puan. Beli Quran dengan notah ni tuan-tuan ikut kelas saya lepas Isyak. Okey, dapat? Dapat Ini nama dia tuan-puan mad adik li sukun. Saya kelas bila jumpa bila sebut mat tuan-puan, sebelum saya nak pergi pada jauh sekali puan, saya nak sebut tuan-puan, bila sebut mat adalah melibatkan 3 huruf ni, alif, waw dan ya. Yang ketiga-tiga huruf ni dia tidak ada baris, maka dia termasuk huruf mat. Jadi tuan-puan kalau tuan-tuan jumpa huruf ni, huruf sebelum dia tu mesti dibaca dengan panjang. Contoh ya, mati. Huruf sebelumnya hai, maka hai itu panjang. Dapat? Sama lah kat sini, ni, ya mati. Huruf sebelumnya tu dibaca dimatikan dia. Huruf sebelum itu perlu dipanjangkan bunyi dia tuan-puan. Dapat? Maka tuan-puan dimatikan nun. Mu'minin. Dapat tuan-puan? Dapat. Boleh tak? Ada tuan-puan kat situ. Baik. Dapat? Itu bunyi dia tuan-puan. Okay. Ada tuan-puan. Tuan buka habis kuning. Ada. Dekat situ tuan-puan. Quran kita pakai sebiji. Nota yang kita pakai ni sebiji tuan-puan. Baik. Dapat Baik tuan-puan. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Ready tuan-puan? Ikut saya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashiral mu'minin. Itu cobaan. Betul-betul tu cobaan.
cobaan, tuan-puan. Okey, sekarang tarik nafas sama-sama. Ready, tuan-puan? 1, 2, 3, tarik. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Dapat? Boleh? Tuan-puan? Boleh, Okey. Lepas tu ambil balik. Kalau kata kat ujung ni, dapat 2 harakat pun jadilah. 2 harakat okey dah. Wa yubashi. Dengan wa yubashi. Bashi. Wa yubashiral mu'minina alladhi. Lidah keluar. Ladhina ya'malu. Ya'malu. Bukan ya'malu. Ya'malu. Ain sukun. Ya. Nampak? Ya dengan ain dua huruf nipis. Jadi bukan ya. 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 Tuan-tuan. Bukan ain, bukan ya. Dia ya'malu. Dapat? Oh, nafas saya pendek Ustaz. Okey, tak apalah. Kalau tuan-tuan nafas pendek, tuan-tuan wakaf dekat sini. Cuma tuan-tuan kena tahulah kaedah nak wakaf macam mana. Maka kat sini tuan-tuan berdan ayat gini. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Dun, lepas tu lepaskan angin. Lepaskan nafas tuan-puan untuk dengarkan bunyi ha tu. Jangan tak lepaskan dengan min ladun. Tak boleh. Dapat? Tu cara dia tuan-puan. Dapat? Okey. Lepas tu tuan-puan, ambil balik sini. Ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Dapat? Boleh tuan-puan? Dapat? Tu kaedah dia. Okey. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Ya'malu, bukan ya'malu. Dia rambut turun, ain sukun, ya'malu, tawassut. Depan sikit. Ya'malu, bukan malu, ma. Malu nassa. Jangan malu-malu lah tuan-puan. Ya'malu, bukan ya'malu. Tuan-puan, jangan malu-malu. Semangat tuan-tuan benda yang first time tuan-puan tekan button follow kat atas tuan-puan. Saya Ustaz Yubi, pembimbing anda. Selama 5 tahun saya bersiaran tuan-puan dan ayah. Alhamdulillah tuan-puan, kelas ni sangat membantu masyarakat tuan-puan sehingga kita masuk TV dan beberapa pencapaian kita yang telah kita kecapi sejak 5 tahun yang lalu. Hari ini episod 1262. Tuan-tuan ikut kelas saya lepas isyak tuan-puan ibu dan ayah. Dapat lepas isyak. Okey, dapat tuan-puan. Okey, 8.45 malam. Sabtu cuti, Khamis kita baca Yasin. Lain hari 8.45 tuan-tuan jumpa saya. Boleh? Alright. Okey, ambil balik sikit ni tuan-puan. Ya'malu nassa nassa nas na nassa sad. Bila baca sa, mulut tak muncung. Tuan-puan siapa yang ingat sebelum ni kalau baca huruf sad mulut muncung, mesti bagi tahu sebenarnya tak payah muncung. Tapi ada kaedah untuk menebalkan dia selain daripada kita muncung. Jadi sebenarnya tak payah muncung. Jadi macam ni je tuan-puan. Sa. Cara dia nampakkan gigi kacip. Cara dia dapat nampakkan gigi kacip. Ya'malu nassa nasalihati. Nassa sa. Nampak gigi kacip. Sa. Cukup dah. Dalam apa kena buat? Huruf-huruf yang tebal, pangkal lidah angkat. Pangkal lidah angkat tuan-puan. Pangkal lidah angkat tuan-puan. Dapat tuan-puan dan ya? Pangkal lidah kita angkat tuan-puan dan ya? Dapat tu kaedah dia tuan-puan. Boleh Baik. Nas-salihat. Tuan-puan. Dapat? Boleh tuan-puan? Aywa. Masya Allah. Ibu kita kirimkan gambar lah tuan-puan. Pelajar kita yang sedang menonton sekarang ni. Masya Allah. Tabarakallah. Saya tunjuk sikit tuan-puan. Ibu kita kirimkan gambar tuan-puan sedang menonton. Oh, rasa teruk sangat muka saya tu tuan-puan. Apa teruk sangat dia tengok sikit tuan-puan? Apa hal muka saya macam tu?
Masya Allah. Terima kasih Ibu Imah tuan-puan. Orang Johor tuan-puan dan hantar gambar kat saya. Masya Allah. Okey, dapat tuan-puan. Tuan-puan dah tukar hantar gambar tuan-puan, hantar gambar tengah ngaji tuan-puan dalam grup support. Boleh. Okey. Dapat tuan-puan, masuk balik sini. Ya'maluna salihat. Dapat? Boleh? Okay, kalau tuan-tuan matikan tak dekat hujung, ada sifat hamas. Sikit keluar. Ha, bukan ha. Ha. Hat. Hat. Tuan-puan. Siapa dalam grup borak MPM jangan hantar tuan-puan. Macam mana gelagat tuan-puan tengah mengaji. Hantar tuan-puan. Okay, dapat? Dapat So tuan-puan sini. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. Sikit. Boleh? Dapat? Right. Boleh. Hamba sini tuan-puan. Saya kata, Ustaz, kopiah jual tak? Jual. Nanti saya buka beg kuning tuan-puan. Lagi saya buka tuan-puan Okay, ambil balik sini. Tuan-puan, jom. يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ wajib al-gunnah. Jumpa nun sabdu, mim sabdu, tengok nota tuan-puan tak dapat nota dekat beg kuning tuan-puan berdan boleh jadi penunjuk Al-Quran. Penunjuk Quran pula, penanda Al-Quran, letak di dalam Quran. Dia berfungsi sebagai penanda muka surat tuan-puan. Nun dan mim sabdu dia adalah wajib al-gunnah, wajib didengungkan. Anna lahum, anna, hampir masa sikit. Anna lahum ajran, ajran. Siapa saya cakap huruf jim tak perlu ajran. Ajran. Jim jangan baca ajran, tak ada. Lidah tuan-puan ni, tengah lidah tuan-puan ni naikkan betul-betul. Tekan dekat langit tu supaya dia tak keluar bunyi c. Tak ada. Nampak macam sodap tapi salah tuan-puan. Ajran. Ajran hasana. Dapat? Boleh tuan-puan? So tanwin yang berada di sini, Ustaz yang ni dengung apa lah Ustaz? Nampak ini dengung jelas. Hai, mana ada dengung jelas Ustaz? Dengung-dengung lah. Ni tuan-puan. Saja nak pening kepala tuan-puan. Dah pening dah perut aku masing-masing. Apa benda pula Ustaz ni? Aku tak pernah belajar dengung jelas. Ni martabat dia jelas tuan-puan. Dan hukum tajwid dia tengok kat nota tuan-puan adalah izhar halki. Jelas bacaan apabila kita bertemu dengan 6 huruf ni tuan-puan. Betul tak jumpa 6 huruf ni, jumpa ha? Betul tak ha? Yes. Adakah nak tengok 6 huruf ni tuan-puan? Tak payah. Cara dia adalah tengok tanwin dia kalau selari macam ni tuan-puan. Yang selari macam gini tuan-tuan, jelaskan bunyi dia. Sama tak macam yang atas tadi? Ini dia tak selari. Yang ni 2 lari. Yang ni pun 3 lari. Yang ni 4 lari tuan-puan. Sudah tuan-puan, pening kepala dengan saya. Okay, maka tuan-puan, anna lahum ajran, okay, dia cenderung ke i ajran hasana. Dapat tuan-puan? Bukan hasana. Dapat tuan-puan? Boleh? Tu bunyi dia tuan-puan dan ayah. Boleh? Dapat tuan-puan? So first time tuan-puan ayah tekan button follow tuan-puan ayah. Lepas isyak tuan-puan ayah. Lepas isyak. Santai-santai tuan-tuan lah. Mula-mula tuan-tuan boleh baca Quran ikut bunyi Arab tuan-puan. Ini saya tak tipu. Memang akan jadi tuan-puan. Sebab lidah kita lidah orang Melayu. Tuan-puan ayah. Lidah Melayu dia cair, ringan. Betul-betul duduk Arab, duduk Mekah, Madinah, duduk Mesir lama tuan-puan, belajar kat sana ke apa tuan-puan, Jordan ke apa, tengok kita cakap Arab tu sebiji macam orang Arab. Pergi duduk London, belajar kat sana tuan-puan, bermastoting di sana, kita cakap macam orang London tuan-puan. Betul. Boleh tuan-puan. Duduk orang Johor duduk Negeri Sembilan tuan-puan dan ayah. Orang Johor duduk Negeri Sembilan, hilang bunyi Johor dia, datang bunyi Negeri Sembilan. Siapa? Saya.
Saya tuan-puan, hilang bunyi Johor saya tuan-puan. Bunyi di 9 ni sekarang tuan-puan. Begitulah bunyi orang kita tuan-puan. Kan? Okey. Faham tuan-puan? Okay, jom kita sempurnakan ayat. Masya Allah tuan-puan, terima kasih banyak. Di muka-muka Alhamdulillah tuan-puan, kita capai target 500 tuan-puan. Lama dah tak dapat tuan-puan. Walaupun di muka buku ni lah yang kita mula-mula live tu sampai 2-3 ribu orang tengok tuan-puan. Allahu Akbar. Terima kasih tuan. Muka surat 293 tuan-puan. Siapa first time tu tekan button follow kat atas, ikut kelas saya tuan-puan, mengaji pelan-pelan. Memang pelan-pelan saya bagi tuan-puan. Okey. Okey, bukan mengaji lembab-lembab tuan-puan, mengaji pelan-pelan. Nama dia tuan-puan. Okey, sebab saya akan fokuskan pada setiap huruf dan pastikan tuan-puan baca dengan baik setiap huruf tu. Ready? Kita sempurnakan ayat yang kedua tuan-puan dan ayah. Praktikkan apa yang saya dah sebutkan tadi tuan-puan, berbuih mulut saya tuan-puan. Ready? 1 2 3. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Lepaskan. Ambil balik sini. Ready? Tarik nafas balik. Ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ambil balik sini. Wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Nampak tuan-puan? Masya Allah, tabarakallah tuan-puan. Macam mana tuan-puan berhati? Alhamdulillah tuan-puan. Kita selesaikan ayat 2. Besok kita sambung ayat 3 dan ayat 4 tuan-puan. Boleh? Okey tuan-puan.